Okome apa hal? Apa dironjang? Okome apa hal? Apa dicerokah? Ate, kome. Alhamdulillah, saya dapat satu berita gembira iaitu pengumuman dividen daripada tabung haji yang telah pun kita dengar pada hari ini iaitu sebanyak 3.25% dan Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah kerana dengan adanya dividen ni dapat sedikit sebanyak dapat membantu saya dari segi penyimpanan duit untuk saya menunaikan umrah insya-Allah tahun ini. Dan akhir kata dari saya, terima kasih Kerajaan Madani. Dengan pengumuman agihan pendapatan dividen tabung haji tadi, saya sebagai pendeposit berasa gembira, syukur Alhamdulillah sebab ada kenaikan, sebab dah lama juga yang tak naik kan. Sebab dia bagi manfaatlah kepada kami pendeposit. Kami sebagai pendeposit dapatlah menambah pendapatan, dapat menambah simpanan kami lah. Terima kasih kepada tabung haji. Pada pagi ini kita telah mendapat perkabaran gembira daripada tabung haji iaitu dividen kita sebanyak 3.25% dan merupakan kadar yang tertinggi sepanjang 7 tahun ini. Terima kasih Kerajaan Madani. Ini juga merupakan kita nampak kestabilan politik yang berlaku sekarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kerajaan Madani.